Manusia di sebalik malapetaka perang bom nuklear, Oppenheimer, biasa cuba nak bunuh cikgu dia sendiri. Sebab dia ada masalah depression kronik walaupun dia genius. Tapi makin mengaji, masuk PhD, dia jadi makin gila. Sampai satu masa tu dia curi racun dari makmal. Dan nak racun seorang lecturer dia. Sebab lecturer tu paksa dia ambil subjek yang dia tak minat. Kalau kita lah cuba nak racun lecturer kalau memang masuk ke dalam dululah. Tapi Oppenheimer, bila lecturer tu report dekat orang atas Universiti Cambridge, tempat dia mengaji tu, dia tak kena suspend, dia tak kena masuk penjara, dia tak kena tarik pun scholarship dia. Dia boleh sambung mengaji macam biasa sambil-sambil enjoy treatment psychiatry. Sebab yang buat dia boleh terlepas ni bukan sebab dia seorang je yang genius kat dalam Cambridge tu, tapi sebab mak pak dia. Mak pak dia antara orang paling kaya dan duduk di taman perumahan orang-orang elit. So ada bisik-bisik tang sini sikit, halo tang situ sikit, boleh sambung mengaji. Punya tak adil lah dunia ni kan. Kita compare dengan ada seorang lagi yang IQ lagi power dari Einstein. Tapi hanya sebab mak pak dia tak senasib mak pak Oppenheimer, pak kaki mabuk, mak ibu tunggal, hidup serba daif, dia kena drop out uni. Bukan sebab dia nak pancung lecturer dia mat, tapi sebab nak minta tukar kelas lah. Nama dia Chris Langan. Sebab tu nak masuk uni, dia dapat scholarship. First sem dia dapat 4 flat. Tapi second sem, dia tiba-tiba tak dapat dah scholarship. Sebab mak dia tak tahu kata kena submit borang penyatah pendapatan kat uni. Dia tak ada mak ayah yang boleh bisik-bisik kat telinga sesiapa untuk kau tim. So dia hilang scholarship, dia drop out. Sebab tak ada duit lah nak bayar yuran. Tapi dia tak putus asa, dia kerja, kumpul duit sendiri, cuba masuk uni sekali lagi. Sebab dia tahu dia genius. Dia nekat nak sambung kok sampai PhD. Tapi sehari tu kereta dia rosak sebab abang dia lenjan piris kat mana entah. Uni dengan rumah jauh. So dia minta lecturer tukar masuk kelas petang. Terus lecturer tu cah dia kata, hang pemalas, tak ada apa-apa. Cubalah minta simpati dekat dekan. Dekan pun palau dah. So dia drop out sekali lagi dan merajuk. Tak mau sambung mengaji dah sampai ke sudah. Sebab dia dah putus asa dengan current system. Bagi dia alam tak adil lah. Dua cerita ni Malcolm Gladwell tulis dalam buku dia untuk sembang cara tengok tak adilnya dunia. Sebab dia bukan pasal apa yang kita tak dapat sangat, tapi apa yang kita ada, orang lain kena let go. Dan dia pun sangat teringin benda yang kita ada. Macam kes Oppenheimer, dia trauma lepas US guna bom ciptaan kejeniusan dia untuk bunuh ratus ribu orang Jepun. So dia teringin hidup macam Chris Langan yang enjoy belah lembu sambil teruskan kajian fizik dan math dia sendiri-sendiri. Andai katalah Chris Langan sukses, mungkin dia pun diperguna dengan geng-geng kaparat kerajaan untuk pelingkup hidup orang lain. Sedarlah sikit Ali. Jangan asyik fikir apa yang kau hilang. Tengok apa yang ada depan mata.